Hai, Assalamualaikum semua. Kembali ke YouTube saya, Nadia Kals. Okay, seperti biasa, untuk video kali ini aku akan buat video reaction untuk chat seram. Dan di mana aku sekarang? Aku berada di suatu tempat, bukan di rumah. Aku sekarang di hotel. Hotel mana tak boleh bagi tahu. Rahsia. Okay, so alang-alang aku ada kat hotel sekarang ni. Aku akan pilih tajuk Hotel Berhantu dari chat seram kita sebab aku nak buat reaction. Biasanya kalau chat seram ni kita akan main macam chat-chat WhatsApp kan. Tapi kali ini kita akan visualkan dari reaction muka aku sendiri. Kita tengok macam mana kita berada di suatu situasi seram. Okey, dan satu sebab kenapa aku suka buat reaction through chat seram kita ni sebab kita boleh merasai sendiri keseraman dari chat-chat tu. Biasanya dalam seram kita ni dia ada plot twist. Kadang-kadang tiba-tiba kita chat, rupanya kita chat dengan hantu kan. Kita tengah chat-chat dengan mak kita, dengan ayah kita, rupanya itu bukannya mak ayah kita tapi orang lain. Orang yang pegang handphone kita ataupun hantu sendiri yang chat. Jadi so kat situ aku nak buat reaction sendirilah macam mana chat seram kita. So guys, ala-ala aku kat hotel ni, aku pilih tajuk Hotel Berhantu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mimi Hadri, tidur dah ke? Belum. Oh, kenapa tak tidur lagi? Tak ngantuk lagi. Aku tak boleh tidur. Kenapa? Kat hotel ni aku dengar bunyi. Bunyi apa? Tak tahu? Kadang dengar bunyi orang menjerit, kadang dengar bunyi pelik. Lepas tu kadang-kadang dengar bunyi orang ketuk pintu. Takutlah, macam mana nak tidur? Tak ada apalah. Perasaan kau je tu. Tak betul, aku dengar lah. Dah bagi tahu staff kat situ? Dah. Diorang tak ada cakap apa-apa pun. Oh, diorang cakap tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi aku dengar betul. Dah staff tak ada cakap apa-apa, jangan risaulah. Macam mana kalau staff tu tak nak bagi tahu sebab tak nak customer dia lari? Yang hotel ni berhantu. Sampai ke situ kau fikir. Dah pergi tidur tu. Kau penat sangat tu, macam Mimi. Dengar ni. Dia hantar voice note pula. Ush, menyeramkan bunyi. Bunyi apa tu? Bunyi dalam bilik aku ni Serius lah. Aku ingat kau main-main. Lepas tu ada yang ketuk pintu bilik aku lah. Tapi bila buka tak ada orang pun. Seramlah pula. Minta tukar bilik lah. Ya, aku dah cakap. Tapi diorang cakap tak boleh. Alasan bilik semua full. Takkanlah full. Bukannya hari weekend. Itulah. Aku rasa diorang saja je tak nak kasih tukar. Aku rasa kan, aku nak letak kamera lah kat luar bilik aku ni. Nak tengok siapa yang ketuk bilik aku ni. Nice juga. Kan? Sekejap, aku nak pergi letak kamera. Okey, dah pasang. Pasang. Aduh. Kenapa? Pintu bilik terkunci pula. Macam mana nak masuk? Sekejap, aku pergi bawah. Sekejap, minta kunci. Okey. Asal gelak semacam je. Sunyi je rasa.
Malam kan? Aduh, nak kena guna tangga ke lift Kau 2 tingkat berapa? 4. Guna lift lah. Tangga lagilah menyeramkan. Lift ni pun dah seram. Ush, macam lift hospital lah pula lift hotel ni. Kenapa pergi bawah tanah pula ni? Lift ni lah. Tak. Yang aku pelik, dia cakap gelap. Lift gelap. Tapi lift boleh on. Tu satu hal. Line dia pula laju. Boleh pula cek-cek WhatsApp ni. Kalau akulah macam blackout ke apa. Contohlah kalau blackout kan. Mesti tak ada line wifi ke internet. Oh, mungkin dia guna data sendirilah mungkin. Tapi laju betul line dia ni. Aku tekan nombor 1. Tapi dia pergi bawah. Rosak ke? Ya kot. Aduh. Tak apalah. Nanti sampai bawah tu aku naik tangga lah pergi dekat 1. Okey. Seramnya. Weh. Seram sangat. Kenapalah lift rosak? Tak pasal-pasal kena pergi kat tingkat paling bawah. Satu hal pula nak cari tangga. Tak ada apalah. Dah lah gelap. Aku dengar suara lah. Bunyi perempuan menangis. Wih, seramnya. Siapa tu? Mana aku tahu? Kejap aku tengok. Ish, berani betul. Ada perempuan dalam telaga. Ada telaga dalam lift. Ya Allah. Ish. Apa ni guys? Weh. Kau pingsan ke? Oh. Macam Mimi tu cakap dia pingsan ke? Mimi, buat orang risau je lah dia ni. Asal tiba-tiba diam macam tu? Macam mana aku ada kat bilik hotel aku ni balik? Kenapa? Kau pergi mana? Kan aku pergi kat bawah tanah semalam. Hah? Buat apa? Kan aku dah cakap kat engkau. Bila masa pula kau cakap? Oh, maknanya lepas dia pasang kamera kat luar bilik dia, kan dah message kau pintu dia terkunci. Masa kau nak pasang kamera tu. Lepas tu terus senyap. Dia kan patutnya ada cek-cek lagi lepas tu, tapi dia kata tiba-tiba gelap. Lepas tu dia pergi kat bawah tanah, lift rosak. Lepas tu dia kena naik turun tangga. Faham tak? Okay. Dan dia kata dia jumpa perempuan lah last tu. Dia jumpa kat telaga. Tapi lepas tu terdiam macam tu. Lepas dia kata dia jumpa perempuan kat telaga tu. Dan dia cek kawan dia ni pagi-pagi. Si Camimi ni lah. Cek kawan dia pagi-pagi. Dia cakap, weh, aku pengsan ke? Tiba-tiba aku kat bilik hotel. Persoalannya, siapa yang hantar dia kat bilik hotel tu? Kalau betul lah dia pengsan ataupun dia memang tak, kalau macam mana dia boleh masuk bilik hotel dia? Sebab dia kata terkunci masa dia pasang kamera. Okey. Ai? Apa ai? Buat orang risau je. Tapi kenapa? Tak apalah. Lupakan. Mungkin mimpi. Mungkin aku penat sangat kot semalam sampai terbawa-bawa dalam mimpi. It's okay. Ni dah sarapan ke belum? Baru bangun. Gimana Ino? Kau dah cek ke kamera yang kau pasang kat luar tu? Ada apa? Kejap.
Apa tu? Apa benda tu? Ih, macam something yang pakai topeng warna putih. So guys, macam tu je lah hotel berhantu yang dialami oleh Chamimi Hadri. So, itu sahaja konten aku pada hari ini, video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di dalam video akan datang. Bye!